Barang siapa yang berkata Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali ketika dia tak tidur di katil atau tempat tidurnya, Allah akan memberikan ampunan segala dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di laut. Yang pertama Nabi sebut, barang siapa yang berkata. Kita jadi hidup kita ini sebenarnya disuruh kata, disuruh buat. Hak tu nombor 1 sekali. Hak lain tu benda panggil remeh. Tentang kita berhibur, kita berkelak, kita berehat, kita tak hidup berbuat-buat tu benda remeh. Hak mustahak sekali Tuhan cipta kita, nak suruh kata, nak suruh buat tu je. Nak suruh kata